Kesultanan Aceh Darussalam hanya mula terbentuk pada awal kurun ke-16 selepas Ali Mughayat Shah berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di utara pesisir Sumatera dari cengkaman penjajah Portugis. Kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antara kerajaan-kerajaan kecil yang wujud sebelum berdirinya Aceh ialah Kerajaan Pasai, Lamuri, Daya dan Penin. Pada pertengahan kurun ke-17 pula, Aceh muncul sebagai pusat ilmu dan pengembangan Islam yang pesat sehingga menjadikan Aceh salah satu daripada 5 kerajaan Islam terbesar di dunia selain Turki, Maghribi, Parsi dan Mongol. Di samping itu, Aceh juga menjadi abang besar di Nusantara apabila berjaya meluaskan wilayah dan pengaruhnya di Aru, Deli, Asahan, Indragiri, Jambi, Johor dan Perak. Kebesaran dan kegemilangan Kesultanan Aceh Darussalam pada ketika itu telah mendapat pengiktirafan daripada Khalifah Islam Uthmaniyah bahawa Aceh merupakan pelindung bagi kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Kempen penjajahan Portugis ke atas kerajaan-kerajaan kecil di utara Sumatera mula rancang setelah mereka berjaya menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka pada 1511. Selain menguasai pelabuhan utama di Melaka, Portugis juga ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan di utara Sumatera. Lokasi tersebut juga sangat strategik kerana ia merupakan laluan masuk utama kapal-kapal pedagang yang menelusuri Selat Melaka. Berita baik untuk komuniti channel YouTube Sulalatus Salatin. Jadilah sebahagian daripada komuniti besar channel YouTube sejarah Raja-Raja Melayu nombor 1 di Malaysia. Dapatkan pelekat kereta eksklusif Sulalatus Salatin sekarang. RM18 satu pelekat. Harga promosi 2 pelekat kereta hanya RM30 sahaja. WhatsApp kami di 011-1301-4479. Buat tempahan sekarang di 011-1301-4479. Charge penghantaran kurier RM5 untuk semua lokasi. Di saat pentadbiran Kerajaan Samudra Pasai, Pedir dan
daya mula lemah dikuasai Portugis. Muncul sosok Ali Mughayat Shah, seorang pemerintah dari wilayah Aceh Bedil, mengangkat senjata, menyusun gerakan menentang kezaliman Portugis dan kebobrokan pemimpin tempatan yang bersekongkol dengan penjajah. Pada tahun 1514, Ali Mughayat Shah mengisytiharkan Aceh bebas dari kekuasaan kerajaan Bedil. Pada tahun seterusnya, kempen gerak saraf dan perang saraf anti-Portugis, anjuran Ali Mughayat Shah, berjaya menanam semangat jihad di kalangan rakyat untuk bersama-sama berjuang. Beliau merancang untuk menyatukan 3 buah kerajaan dalam satu kerajaan besar yang lebih kuat. Dengan itu, segala kekayaan sumber hasil bumi dan pertanian tidak lagi dijarah oleh Portugis. Malah, beliau juga bertekad akan mengejar dan menghalau Portugis di sepanjang laluan Selat Melaka, di samping bercita-cita untuk merampas kembali Melaka. Akhirnya, dengan sokongan dan bantuan daripada rakyat, pada tahun 1520, 1521 dan